juga kepada para hakim yang dihormati, rakan-rakan yang dikasihi. Nama saya Rashini Rawinggi. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah rakyat Melayu yang penuh dengan ajaran tentang kehidupan. Kisah ini mengisahkan seorang lelaki yang terkenal dalam cerita rakyat Melayu. Namanya sering digunakan oleh orang ramai kerana perangainya agak unik. Beliau ialah dikenali sebagai Pak Pandey. Bayangkan sebuah kampung kecil, tenang, damai, dikelilingi oleh hutan hijau. Angin bertiup lembut, burung-burung berkicau riang dan kehidupan di kampung itu berjalan dengan lancar. Di kampung itu tinggal seorang lelaki yang sangat terkenal. Bukan kerana kekayaannya, bukan kerana kepintarannya, tetapi kerana kelakuannya yang sering menyentuh hati penduduk kampung. Namanya ialah Pak Pandey. Pak Pandey ialah seorang lelaki yang sebenarnya mempunyai hati yang baik. Dia tidak berniat untuk melakukan sesuatu yang salah. Namun, kerana sifatnya terlalu lurus dan kadang-kadang dia tidak berfikir panjang, dia sering melakukan perkara-perkara lucu dan mengejutkan. Namun di sebalik cerita-cerita lucu itu, cerita-cerita Pak Pandey sebenarnya mengandungi banyak pengajaran tentang kehidupan. Pak Pandey tinggal bersama isterinya yang penyabar dan penyayang. Mak Andey berbeza dengan suaminya. Mak Andey seorang wanita yang bijaksana dan sangat memahami perangai Pak Pandey. Setiap hari, Mak Andey akan menguruskan rumah, membantu suaminya membuat keputusan. Walaupun Pak Pandey sering melakukan perkara yang agak rumit, Mak Andey tetap sabar. Dia tahu suaminya bukanlah orang yang jahat. Cuba kadang-kadang dia membuat keputusan yang terlalu cepat tanpa memahami sesuatu dengan betul. Dan disitulah cerita yang ingin saya ceritakan hari ini bermula. Pada suatu hari, Mak Andey mengajar Pak Pandey pergi ke pasar. Dia berkata kepada suaminya, "Pak Pandey, pergilah ke pasar dan beli seekor lembu. Kita boleh gunakan lembu tu membantu kerja di ladang." Encik Pandey yang baik hati itu terus bersetuju. Tetapi sebelum pergi, dia bertanya kepada isterinya, "Bagaimana rupa lembu tu, Andey?" Mak Andey menjawab dengan ringkas, "Lembu tu bertanduk, besar dan makan rumput." Encik Pandey pun mengangguk. Dalam fikirannya, dia sudah faham apa itu lembu. Dengan penuh semangat, dia berjalan menuju ke pasar. Dalam perjalanan, Encik Pandey ternampak seorang petani memotong rumput menggunakan sabit. Petani itu sedang bekerja memotong rumput untuk makanan haiwan. Encik Pandey berhenti dan memerhati. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Mak Andey tadi. Lembu makan rumput. Encik Pandey ternampak sabit di tangan petani itu. Dalam fikirannya, dia mula membuatkan kesimpulan sendiri. Jika benda ni makan rumput, mungkin inilah lembu yang dimaksudkan oleh Mak Andey. Pak Andey menghampiri petani itu dan berkata, "Saya mahu membeli lembu yang berada di tangan abang kamu." Petani itu terkejut dan berkata, "Ini bukan lembu, ini sabit." Tetapi Pak Pandey masih berkasar. Dia yakin dengan fikirannya sendiri. Akhirnya, petani itu menjual sabit itu kepada Pak Pandey. Dengan bangganya, Pak Pandey mengikat sabit itu dengan tali dan menarik pulang seperti menarik lembu. Setiba di rumah, Encik Pandey memanggil isteri dengan gembira. Andey, lihat sini. Saya telah membeli seekor lembu." Mak Andey keluar dari rumah dengan penuh harapan. Tetapi apabila dia melihat apa yang dibawa oleh suaminya, dia terdiam seketika. Di hadapan matanya bukan lembu tu yang dibawa pulang, tetapi sabit yang diikat dengan tali. Mak Andey menempur dahinya. Simpanan kita sudah habis. Encik Pandey masih tidak faham apa kesilapannya. Pak Pandeynya sememangnya satu jenaka, tapi sebenarnya kisah ini membawa pengajaran yang sangat penting kepada kita semua. Kadang-kala dalam hidup kita tidak bagi tahu memahami sesuatu, tetapi kita malu untuk bertanya.
kita fikir kita sudah tahu. Kita rasa jika kita bertanya, orang akan menganggap kita tidak bijak. Akhirnya, kita membuat keputusan sendiri walaupun kita tidak memahaminya sepenuhnya. Itulah yang berlaku kepada Pak Pandey. Dia sebenarnya telah bertanya, tetapi dia tidak bertanya dengan lebih jelas. Dan selepas itu, dia terlalu yakin dengan fikirannya sendiri. Sementara itu, jika dia bertanya lagi atau minta penjelasan yang lebih jelas, mungkin tidak akan melakukan kesilapan dengan membeli sabit untuk lembu. Jadilah, daripada kisah Pak Pandey, kita mempelajari satu perkara penting. Dalam hidup, jangan takut untuk bertanya jika tidak faham. Bertanya bukanlah bahawa kita bodoh. Sebaliknya, bertanya adalah tanda bahawa kita mahu belajar. Ilmu tidak akan datang kepada orang yang hanya diam dan berpura-pura tahu. Tetapi ilmu akan datang kepada orang yang berani bertanya, berani belajar dan berani memperbaiki diri. Jadi ingatlah, lebih baik kita bertanya hari ini daripada melakukan kesilapan besar esok. Sekian, terima kasih.